Wa huwallah, dialah Tuhan itu. Allah kembalikan huwa Allah, dialah Tuhan itu. Siapakah dia? Dia ni Allah dah explain dah 2 ayat sebelum. Cipta langit bumi, menjadikan satu cahaya saja terang benderang, menciptakan manusia dari tanah, menentukan ajal. Allah dah perkenalkan pun. Huwa Allah, dialah Tuhan itu, the God. Fis samawati wa fil ardi. Tuhan di langit ke Tuhan di bumi berdasarkan ayat tu? Langit dan bumi. Huwa Allah fis samawati wa fil ardi. Dialah Tuhan itu, the God. This is the God. The God in the heavens and the God on earth. Dialah Tuhan di langit-langit, dialah Tuhan yang di bumi. Tetapi pasal ayat itu strong untuk orang yang sembah berhala. Sebab bagi orang yang sembah berhala, Tuhan yang hebat tu jauh di sana. Pokok ni dekat sikit, kita pun cium pokok ni. Pokok ni Tuhan di bumi. Oh, batu marmar ni nampak hebat sangat. Batu marmar ni adalah Tuhan di bumi. Tok Wali ni nampak cium tangan lebih-lebih sikit, sebab Tok Wali ni penjaga bumi. Allah kata, cik abang, huwallah fis samawati wa fil ardi. Ini Tuhan yang di langit, dia Tuhan. Di bumi, dia Tuhan. Ini sembahan itu di langit, ini sembahan itu di bumi. Kau tak perlukan, oh kalau bumi kena sembahan ni, kalau dekat laut kena sembah dewa laut, dekat hutan kena sembah dewa hutan, dekat kampung kena sembah dewa kampung, kalau meniaga kena sembah dewa kekayaan, kalau tanam pokok kena sembah dewa tanah. Ini Tuhan yang kau sembah. Kau buat apa pun, kau nelayan kau sembah dewa ni, kau bercucuk tanam kau sembah dewa ini Allah. Kau buat apa pun, ini Rabb di langit dan ini Rabb di bumi. Ini sembahan di langit dan ini sembahan di bumi. Ya'lamu sirrakum, dia tahu benda yang kalian sirkan, benda yang kalian rahsiakan. Wajahrakum, dan benda yang kamu jaharkan, kamu buat terang-terang, kamu dedahkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia tahu benda yang kamu tengah usaha untuk buat. Ini Tuhan yang memberi mukjizat, Tuhan yang empunya mukjizat tersebut.